apa, cikgu. Tapi dia orang tetap nak kacau saya. Siapa dia orang? Orang yang tolak Rina atau bangunan. Kadang-kadang nak betulkan apa yang salah, balas dendam itu perlu. Kau bangun pagi tadi, terus rasa nak jadi lagi bodoh dari biasa. Mulai sekarang, awak semua tebusan cikgu. Saya tak percaya cikgu boleh buat benda macam ni. Cikgu nak bunuh kita orang ke? Tak. Awak akan makan dekat sini. Awak akan tidur dekat sini. Awak akan solat dekat sini. Mandi jenazah pun dekat sini. Kita akan sama-sama cari siapa yang bunuh Rina. Wajah saya takkan balik kecuali diorang bagi apa yang saya nak. Kelas tahanan Cikgu Hiragi. Pastinya sensasi di sini. Kali ini aku tak dapat bersama dengan korang. Suatu kejutan. Itu adalah cabaran yang pertama. Kali ini kita sangat mengisi. Siapakah yang bertuah? Dah jom lah, saya dah buat kan? Destinasi baharu. Cabaran baharu. Alah kata. Travel lawak projek Bapak-Bapak musim baharu mulai 7 Mac. Indahnya lain macam bersama Astro Warna. Cantiknya. Sitkom terbaru dari Sepatu di hari Sabtu. Bersama rakan komedi yang padu. Saya tak pandai rupa. Maknanya kau ada peluang lah. Dr. Arif di alam perkahwinan. Saya ke Pak Wan. Kalau boleh, jangan singgah, menetaplah. Sepatu Renew mulai 8 Mac setiap Sabtu 9 malam. Indahnya lain macam di Astro Warna. Sebenarnya balik ni, aku ada misi. Misi nak dapatkan balik hak-hak aku yang telah dirampas. Macam besar ya bunyi misi tu. Kalau aku dapat tahu kau buat apa-apa kat dia, nak hasil. Semua benda saya buat tak betul. Semua benda dia tak puas hati. Aku nak cari laki aku. Kau tak jaga laki kau sebab tu laki kau tergila-gila kan. Dendam seorang isteri. Isnin hingga Jumaat. Pastinya sensasi di sini. Inikah artinya yang telah mengetuk pintu hatiku. Dubdap rasa jantung.